Ni kan takut ada apa mayat. Mayat mati. Apa tu? Hah? Hai, bukan bang tu. Bukan. Panjang tu. Tu lepas kalau perasan nampak putih-putih tu kan. Nampak lain panjang. Kita kalau mengai malam mesti ada benda-benda ya. Panjang kan tu. Bukan panjang sampai ke sana. Rugi lah. Rugi lah macam ni. Ada. Wih. Tenangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay gang, welcome back to Shadow Anglers. Okay, kita bertemu lagi di episod yang baru. So aku hari ni alhamdulillah barang dah sampai. Barang dah loading ke bawah kalau papasan. So sekarang ni aku berada di tepi JT. Di tepi JT Batu Musang. Kalau Batu Musang tu macam anda tahu lah, macam sedia maklum, hampa sedia maklum. Dekat mana aku nak berkomplot ini hari. Sekarang ni aku masih lagi menunggu kehadiran cikgu kita. So terlebih dahulu di sini aku mengucapkan bagi saudara aku yang beragama Islam, aku mengucapkan tahniah di atas kemenangan kita dan selamat menyambut Aidilfitri yang begitu indah, Aidilfitri yang begitu meriah lah. Okay. So di sini aku menyusun 10 jari memohon maaf kepada cikgu-cikgu semua yang beragama Islam. So seperti biasa, raya-raya juga, jangan seronok-seronok sangat. Sekarang ni hidup sekarang ni keras geng. So kita kena bersederhana lah. Kita nak raya-raya juga, kita nak pulun juga, tapi kita kena dalam keadaan bersederhana lah. Okay. Hidup sekarang ni hidup keras. So bagi mana sahabat aku yang beragama selain daripada Islam, aku mendoakan kesejahteraan kepada apa semua. Okay. So kita tengok episod ini kali menjadi tak menjadi, kita menduga di kawasan perairan Pulau Pinang. Tengok, kita menunggu kehadiran cikgu-cikgu kita. Okay. So nanti atas spot tu aku akan update lagi geng. Okay. Pergi sana. Boy, pantang lepas dia no. Pantang lepas dah ni kan boleh ni. Ni pasal ni, mari ni. Kalau pasal kalau pemain kat kawasan JT Batu Musang ni geng, hampa kena hati-hati geng. Oi, ini ni udang dalam bekas pun dah seraluk dalam udang ni. Kalau nak pasal ni. Oi, binatang ni jangan ngalut makan ni geng. Dia ada kehidupan dah. So kita janganlah mengkhianat lah. Kalau kita ada sebelum menjadi sisa makanan, sedekahlah untuk binatang-binatang orang panggil kera ni geng. Okay. So tapi itulah, kena berhati-hati juga. Kadang-kadang kita duduk ke bawah ni, duduk tunggu bot. Dia main ni memang dia tak takut dengan orang lah. Memang dia serolok, dia bala macam dengan plastik apa semua tu. Dia buat pelari atas pokok, habis. Tu nampak tu, kemeriahan hari raya geng. masih terasa lagi geng, masih terasa. Raya kan sebulan. Bungkus apa? Bungkus sampah ke apa ni? Bungkus sampah. Kau bungkus orang mati ke apa ke, orang hanyut ke apa ke? Ya awak, kita kena tengok awak dalam keadaan itu, kita kena tengok awak ni kan. Takut ada apa mayat ke apa ke dalam bungkusan kan. Tapi tak ada menaikkan bau ke apa ke. Dalam masa keadaan sama tu kita kena tengok. Takut ada bangkai apa ke. Tu kemungkinan sampah tu berbuang dalam laut. Okey geng. Aku ingat kau belum apa, kita dalam sentiasa kena keadaan dalam alert lah geng. Dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan berjaga-jaga kalau ada apa-apa, untuk kita menyalurkan menyalurkan bantuan. Kalau ada yalah, kita boleh buat satu laporan polis ke apa untuk mensiasat binatang apa tu. Tapi alhamdulillah bukan dia. Alhamdulillah lah. Bukan apa yang kita sangka kan. Ya, akulah Shadow Angler. Akulah Shadow Angler. Tu dia. Aku Shadow Angler, kasih punch cikgu, semua hutang belantara aku rendah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu, kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah, alamak mau kalau kata mau kata kalau
selalu shooting zone, cikgu tak pernah elak. Okay. Papanya siapalah aku. Okay, baik, masih. Pergi menjinak diri segera. Bismillah. Allah. Alhamdulillah sampai dah spot, geng. Allah. Cikgu Bobby, geng. KRFC channel, geng. Wah, ada pegang lemah, geng. Aku tak tahulah malam ni kami pakai Leno. Lama tak kumpul dengan ni dia Ya, panggil betul. aku. Betul. Dia panggil aku lama. Cikgu, jom ah cikgu. Lama tak kumpul dengan cikgu. Okey, selamat ayah, cikgu. Selamat ayah. Selamat ayah lah. Minta maaf ya, kosong-kosong ah. Ya, aku tak oren. Yeah. Jangan lupa, guys, jangan lupa bantu cikgu Bobby kita dengan bantuan di bawah, like, komen dan subscribe di channel beliau, okey. Kita bawa pada cikgu Jidi. Cikgu Jidi, selamat ayah. Selamat ayah, selamat ayah. Selamat kosong-kosong. Bidado. Bidado. Okey, cikgu ah. Okey. Kita main merasa kat sini tempat tapak yang kita tak pernah main. Tak pernah main. Tapak yang tak ada orang lagi. Bersih. Sebab mungkin nak sengah kan. Tak payah saat kita nak biar sembahyang dulu, tak nak sembahyang dulu. Ya, Baru kita main, kan. baik, betul. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Cikgu Sidi. Haha. Okey, so begitulah komplot aku hindari di Syawal yang indah, di Syawal yang serba kita bersederhana. Sebab hidup sekarang ni hidup kah, geng. So kita nak beraya, nak pelum pun kita kena bersederhana. Haha. So tak lagi aku nak buat persiapan lighting macam biasalah untuk kami bermalam di sini sehingga ke keesokan hari. Bila malam macam biasalah, geng, kena ada lighting. Okey, untuk tontonan apa semua. Untuk tontonan apa semua. InsyaAllah andai kata seperti apa sedia maklum, rezeki Allah tak ada salah alamat, geng. Okey. So kalau dia kata tak bagi, lekat buat celah mana pun confirm naik, geng. Okey. So stay tune aku, kita tengok menjadi tak menjadi, kita menduga di tapak tiang darat di Syawal yang indah, geng. Okey. So stay tune. Cikgu Syidi macam biasa dia faster punya orang. Faster punya. Cari umpan untuk malam ni. Cari umpan untuk malam, geng. Di masa yang sama. Tak mau dah. Okey, tak mau dah. Okey. Masa yang sama. Tengah duk set up udang, tengah set up. Ada. Alah, tak lekat. Aduh, besar tu. Hui, sayang. Kita tangan tak pernah gagah lagi, geng. Ni first time ni depan. Ni first time ni. Sejak tangan aku sakit, geng. Ni first time ni, geng. Cikgu Sini dapat, kita tak dapat ni aneh, Lama dah ni aku tak tahu, geng. Untuk pengetahuan apa ni, lama dah. Sejak tangan aku sakit ni. Lama dah lah. Takkan Basiri ada aku tak ada. Rugi lah. Rugi lah macam ni. Ada. Yes. Yes. Ya, ini yang kita nak, geng. Umpan ni, geng. Ikan apa, bang? Ikan kasai. Alhamdulillah. Ada, geng, dia ada, geng. Kita kena bosa, geng. Ada. Wih, kasak ni. Wih, kasak. Kasak. Umpan ikan kasai ni memang panggil apa? Killer. Dia ada, geng. Antara waktu ni, wih, metang apa tu? Tengah duk mengai, geng. Tahu tu? Kelompok pasan. Metang baru tengah mengai, geng. Kamu ni. Adakah itu orang yang semangat kurang? Dia kalau semangat kurang ni, dia memang tak ada ni, tak ada pick up panjang, geng. Dia memang pick up pendekatan dia terjun laut. Ingat terjun laut ni boleh dapat menyelesaikan masalah. Lagi banyak masalah, geng, kalau terjun laut ni. Bukan mengganggu, menyusahkan keluarga, nak bini, family, adik, abang. Memang bagi menyusahkan. Jangan ada buat macam tu. Jangan ada buat pick up pendek gitu, geng. Bahaya. Tak boleh, geng, tak boleh. Begitu tak boleh. Kita kena panggil apa ni? Kita kena panggil apa nama? Kita kena berfikiran panjang. Tapi itu bukan seperti yang kita sangkakan. Itu apa, geng? Itu bukan apa yang kita sangkakan. Berlemuh tu. Peminyak mula bibir tu. Berlemuh bibir. Salingan, guys, salingan. Tapi kita berbalik pada pendekatan yang aku bincangkan kat hangpa tadi. Itulah, kita sebagai manusia ni kita jangan mudah. Panggil apa? Kita jangan mudah berfikiran pendek, berfikiran singkat. Ambil keputusan untuk untuk nak berenang dalam laut. Kalau jenis panggil apa, orang yang jenis tak fikir panjang ni, geng. Tu lah. Ya. Rajun sikit-sikit. Dia nak berenang. Dia bukan nak terjun, bang. Dia nak berenang.
Dia nak ukur kedalaman kat sini. Ada masalah apa tu? Itulah tak boleh geng, tak boleh. Kita pendekatan kita kena fikir panjang geng. Ada adab bini geng. Ada adab bini, ada mak ayah geng. Kita kena fikir geng. Kita lupakan yang tu. Aku harap tak ada lah berlaku situasi ketika aku turun mengai. Aku mengharapkan benda tu jauh lah daripada kejadian aku main tempoh. Aku bermalam dan aku sehingga keesokan tak ada lah. Ada ayak lah. Wih, berlari. Wih, senangin. Sabar. Senangin. Sabar. Pi. Nak pi, biar tepi. Kau ni. Mana? Kasak. Senangi. Dia tepi. Okey, Dia kuat lagi. Jangan solid dah. Dia kuat lagi. Bagi dia melencang. Ni kata lah ni. Okey. Dia kejar kat ni. Takut tadi. Aku kata bangkut ni. Takut tadi. Tangkap tadi. Takut bertakir. Ni. Dia kejam. Takut bertakir tu. Tidak. Weh. Nak lepas. Tu, bertakir. Takut dengan bertakir. Sabar. Tak masuk. Bertakir. Hati tak tu bertakir. Tapi tak boleh. Tak. Sabar. Dah kejam. Okey, takut dekat. Wait. Angkat. Angkat. Sabar. Okey. Op. Tak boleh ni, weh. Tak boleh. Tu, mau. Sabar. Dah ni. Hantarkan besoknya, tau. Angkat terus. Tak masuk. Tak itu apa tu? Okey, angkat. Jangan tangan. Jangan. Lucu dah. Kau dah hafal dah. Takut dapat jodoh bang. Ada suara apa? Aduh. Ada suara kan sebab aku tekan banyak. Abang. Aduh. Sebab dia bertekan banyak. Besar. Dia tersangkut hang godong pun turun juga. Sayang. Buat jam mana? Sayang geng. Dia penting nama masuk lagi. Muncah dalam sikit geng. Tengah duduk pambut geng. Macam mana geng? Sayang. Kalut sangat. Kalut. Tapi dia tak mau masuk bang tu. Sebab aku tekan banyak. Sebab aku rasa cangkut dengan tekan. Tu lah. Bila hang turun kejam, dia apa turun kejam? Macam mana kita nak buat gear balik bang? Dia dah ni. Wei. Tak, ambil balik. Ambil balik bang. Kita cuba ambil balik lagi saat ni. Sebab dia bertekir banyak. Nak bojok. Kena bertekir. Sabar pengalaman tu. Itu semua pengalaman. Yang seterusnya geng. Tengok kita ambil balik atas saat ni. Hasil yang dicari oleh Hasil dicari oleh ni untuk memegang apa lagi saya software tadi tu tak sudah bayar. Tak kena bayar. InsyaAllah ada lagi. InsyaAllah. Rezeki Allah tak nak salah mat. Depa set up. Mana-mana aku tengok depa set up. Aku Zaki mungkin aku bawa aja tu. Rezeki Allah tak nak salah mat geng. Tadi dah salah mat dah. Abang dah. Aduh wei. Misfire geng. Dia kalau ada rezeki tu, sangkut sikit naik. Betul. Tapi tu lah, salah kami bang, salah kami. Aduh, tak dengar cakap. Dah kalut bang, kalut lama sangat. Sebut adrenalin. Adrenalin. What adrenalin? Adrenalin. Kalut kan, kalut sebab lama sangat tak turun mengai. Dengar dah, pasal mantau duk fokus, duk nampak senangin. Duk nampak senangin. Tak dengar lah cakap bang. Itu kesilapan geng. Nampak senangin besar.
Dalam duk abang tau. Dalam sembang pasal lucing tu. Dah. Ada. Ni apa mesti kita ni bukan koyak. Ikan apakah? Ya, roti dia. Lama 2 ekor. Lama duri. Ayo, gambar saya tengok. Cun elok tu. Betul tak? Oleh kerana road semua dah berlabuh, so kita buat siapan untuk makan malam, geng. Hari raya, geng. Bila hari raya kita makan lemak, geng. Bismillah. Okey, geng. Tak apa. Ini kita beri main. Okey. Tahu? Dah cari kolam mana? Gila. Lemang di atas tapuk. Kepala ni sama. Ni kepala. Kepala santan, kepala lemang. Tarik. Dah kena-kena, geng. Tadi pula dia tarik lagi sikit lepas tu berenggut tu abang tekan terus. Sekejap kan, okey. Makan dulu, geng. Kami makan dulu. Ni ikan yang spesies yang Yang kami cari. kami cari kat waktu malam. Memang tu ni. Tinggun. Okey, boleh. Kita buang. Apa tu? So kita Hai, bukan bang tu. Bukan. Panjang tu. Tu nampak kalau perasan nampak putih-putih tu kan. Nampak lain panjang tu. no. Gorgon. Bukan gorgon tu, mana tu? Mana tu? Tu. Bukan buka dah. Bukan but. Panjang apa sana tu? Sampai ke kelong tu. Apa pasal apa nampak ni? Bayak mati. Yang mati. Kau kasi sini je. Naga kan. Ada pi kalau apa pasal nampak putih tu kan. Bukan pekat tu, geng. Apa nama tu? Apa nama tu? Sampai situ tu. Ketiang tu. Bagus tu lah. Kita kalau mengai malam mesti ada benda-benda ya? Panjang kan tu. Bukan panjang sampai ke sana. Nampak. Berapa pasal apa nampak. Bayak mati. Yang mati. Kau kasi sini je. Naga kan. Nampak bang? Dia. Kalau gitu dia bang. Kalau gitu dah ada bang. Kalau gitu dah bang. Selok. Sampai kelon dia seluar. Londe pula kan. Wah. Ya, tu malam ni. Yes. Tu. Hui. Betul. Bantang apa? Mentang apa yang ui, bawah Ada ni. tu. Tu tukar bawah. Alhamdulillah, geng. Dia. Okey, kita boleh tukar yang kedua. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Tarik tu. Sat. Apa tukom tu bang? Ini yang kita nak cari. Kampakah itu? Tertukar belakang. Yes, tertukar. Ada geng. Yes, ada geng. Ada geng lagi, geng. Alhamdulillah, ada geng. Ada geng lagi. Ada lagi dekor. Duduk di bawah sekali ada lagi. Ada lagi, geng. Lagi. Boleh mekau. Hari ni. Duduk sembang, geng. Dia baru ni apa? Baru kemang apa, bang? Tak ada ah. Ada tak ada? Kami duduk tengah sembang, geng. Duk kali duk sembang dengan abang sendiri. Ui, tu tukar lagi, geng. Ui, tarik terbalik tong mabok. Bayangkan tong kuning cikgu bobok tu. Besar tu. Oh, kena patah. Loh, dia baru sampai. Patah ke apa? Tak ada lucu tu pula. Keluar. Sat bang. Mana? Tak ada bola lampu. Tarik kesak tu. Terbalik bang apa ni tu? Tak. Dah. Ingat pari lah. Oh, nak pari saya duk sembang pasal tarik tu. Okey lah.
Okey malam-malam. Memang solid lah. Tak lepas lah. Dia ada ni. Keluar track kan. Ada. Dia ada. So. Alhamdulillah. Boh. Lagi juga alhamdulillah. Oh. Yes. Okay. Cun. Ini memang solid lah.